Taman Rekreasi Air Panas Sungai Kelah di Sungai Perak dikelilingi oleh bukit bukau dan anak sungai yang jernih. Dengan keluasan 6.5 hektar, anda boleh menikmati pemandangan indah, ladang kelapa sawit dan dusun durian. Tarikan di sini ialah kolam air dari sumber air bukit dan kolam air panas yang menjadi terapi serta favourite alternative healing. Suhu kolam berbeza-beza. This particular spot is very popular for boiling eggs. Popular sampai kena beratur tunggu giliran. Okay, so inilah villa kita orang. Cukup besar sebenarnya. Wow, check out the toilet. Oh my god. Adik. Panggil kakak kekasih cepat. So ni dia bilik. Villa satu bilik. Bilik cukup besar. Memang cukup selesa. Sometimes I think it's a bit too big for us. So they have a living room. And there's also a kitchen where we can cook. Interestingly. And let's check out the surrounding. Di sini, setiap villa juga ada private pool lengkap dengan jacuzzi. Natural hot spring water. So, best ni kalau berendam. Short break kami ini turut disertai keluarga kakak saya, ibu mertua serta ibu dan abah saya. Memang kecoh bila bercuti ramai-ramai. Opah dan Tok Ki cukup happy bersama cucu-cucu mereka. Kalau bawa ke tempat yang ada air, paling happy mestilah budak-budak. Kalau Tini pula, tak sabar rasanya nak berendam di kolam air panas. Maintain. Oish, panas betul. Ini bohong ni. Tak tahan. Rasa lebih. Oh, panas. Panas sangat. Ini 50 je ni. Okey. Tak berjaya. Tak berjaya. Okey, ambil yang tak panas sangat. Tini sempat berjumpa dengan salah seorang peneroka tempat ni, Pak Cik Said. Pak Cik Said adalah salah seorang peneroka terawal di sini. He's often seen around the hot spring section, eagerly offering his expertise on the benefits one can get from the natural spring. Terror lah Pak Cik ni. Semalam saya sampai 20 saat pun tak sampai kan. Tengok Pak Cik ni masuk ni. Relax je. This is 42 hingga 50 Celsius. Ni agar ni untuk apa Pak Cik? Ini buat scrub tubuh untuk penyakit kulit macam kudih ke, jaragat ke di muka-muka. Dia akan keluar serta-merta ni. Sebab dia terjadi daripada belerang. Ini asalnya air ni ada belerang. Jadi kat sinilah punca air panas yang keluar, yang mana ianya digunakan untuk kolam-kolam air panas dekat hot spring kat sana. So this is the main point where air panas comes out. So you boleh tengok sungai ni, sungai berasap-rasap. So I'm totally amazed bagaimana sebenarnya air panas ni boleh keluar daripada bumi kita. Amazing. Kolam yang luas ini mempunyai suhu purata 37 Celsius. 30 minit adalah masa yang disarankan kalau nak berendam. Dan selepas setiap 10 minit dinasihatkan untuk mandi air sejuk dan berselang-seli. Macam hot and cold treatment. Barulah masuk air panas.